Banglo dia ni. Oh, masuk dalam gok, masuk dalam gok. Ingat je kita dating dua ni. Mana tu ibu tu anak dia. Oh tu bertepek tu. Banyak ikan ada tu. Dah hodoh sekali. Bismillah. Kamera rolling. Action. Hari ni apa nak cerita hari ni aku sesak. Dia gini je, ada air, ada buk, ada sungai. Rasa korang boleh agak dah nak pergi ke mana ni. Jadi rezeki aku lah ada peluang nak ambil suasana dekat pondok air ni. Hari ni dia nak siap pondok ni. Kayu kita nak ke dinding. Tu air bawa kayu penuh kereta. Semata-mata nak siap ke pondok. Lepas tu dia ajak aku lah. Tu mana yang boleh tolong, kita tolong lah. Lepas tu aktiviti biasanya apa je? Buat pondok lepas tu? Tahap buka. Tahap buka. Sebab sekarang ni kita musim banjir ni. Jadi air kata musim banjir ni lah aktiviti dia. Pergi pondok, pasar buka. Lepas tu healing dekat pondok. Air tak berikat anjing. Oh, tengok perangai dia. Ni perangai dia. Dia tak berikat anjing. Dia tak serik lagi ni. Ni nak suruh pisang puruh 2 kali ni. Jatuh kita selang pula. 5 jam pula ada. Dia guys, stay belaka sekejap lagi sampai dekat pondok. Kita cerita pula benda apa jadi ni. Okay. Jujur. Hey. Air lagi. Oh ni banglo dia ni. Oh, masuk dalam gok, masuk dalam gok. Mawaknya kau eh. Okay geng, inilah dia pondok yang korang duk tengok-tengok sangat. Korang boleh tengok dah video je, aku boleh boleh duduk live hari ni sini. Trik ni sekejap lagi kita akak barang ni dulu. Naik atas pondok. Lepas tu kita ambil kayu pula je. Ambil papan tadi. Dah lah jauh nak sampai sini. 2 trik. Tak apa, asal boleh sampai sini je ni. Wih, lepas lah. Ni tadi kita baru angkat barang-barang baju, barang nak masuk. Ni kita pergi balik dekat kereta tadi. Kita nak apa, nak bawa papan tu. Ayah ada bawa papan, dia nak itulah nak sambung dia punya projek buat dinding tu. Wah, laju buk gerak kiri kanan kiri kan. Baru 2 trik rasa penat dah. Penat kita letak tepi tapi seronok tu. Seronok tu. Memang tak tahu suasana dia lah ke mana. Angkat kayu dulu. Senang lah. Buk ni kira serba boleh ni, bukan setakat bawa orang nak pergi mancing, nak tabuh jaring ke apa ni. Jadi apa ni, kapal tokang ni, bawa barang. Nyapu dah. Oh, anda dah mani joki. Wah, kandas sikit. Pondok demo gila pondok demo. Kira dapur tu ada barang tu. Dapur tak masak. Dapur. Apa bijak lalu susun gitu.
Nawak pula ni sebelah ni pula. Ni. Di katil sini ada katil tu. Ha? Buat macam gitu kat sebelah ni untuk letak barang. Tapi saya ingat sikit, pondok ni saya ingat sikit. Arkitek dia. Ni lah. Gitu. Ukur pakai mata. Icok pondok hari tu tengok dah video ni boleh pegang tau. Pakai ukur dia boleh. Ya dah. Oh ya dah. Orang tak tahu dah. Lain kalau pondok ni dalam bandar. Ini dalam sungai. Siapa boleh buat dalam sungai gini? Guys, kayu. Lepas kita settle akuk-akuk kayu tadi. Sekarang ni nak pergi kerja ni. Pergi pasal jaring. Tengok. Tahulah mana dia nak pergi pasal jaring. Ni ikut je lah ni. Jauh. Bukan ni, leceh sikit ni. Nak tengok mana? Tengok ni. Oh, sibuk kau perlu Buka ngalah. Oh, boleh tengok ketik boleh. Alik dah patut lah kalau kena pelepah pun. Siap pasang buka ngam-ngam pukul 5. Pukul 6 ya, kita mari tengok balik. Kita lepak situ aja. Kita lepak celah ni je. Pukul 6 kita pusing, kita pergi tengok balik. Ya, Ada dah ikan tu. jaring tu. Ada dah ikan tu. Ada dah. Saya kau ya. Sekarang ni dekat pukul 6 dah. Kita nak tengok buka. Dah aboy. Bila? Guys. Mana dah? Jarang ni boleh jumpa benda ni. Oh, boleh pula. Jarang boleh jumpa benda ni. Besar 2 ekor. Mesti tengok dating. Gajah kecil. Gajah kecil. Oh, belalah pendek. Tapi apa ni? Kita banjir sendiri. Jik ya dating. Ni apa ni? Anak tu. Anak. Anak tekor. Ingat je pergi dating dua ni. Mana tu ibu tu anak dia. Macam duduk kat zoo. Botan. Okay, sekarang ni dekat pondok. Tadi kita pergi tengok apa, jaring buka tu. Tak ada ikan, tak ada lauk malam ni. Tak lauk tukang masuk. Tapi kita hari kata malam ni kita pergi tengok balik. Jaring tu malam ni kita tengok malam ni. Adalah dalam pukul 8.30 pukul 9 kita pergi tengok balik jaring kat sana tu. Ada tak using pun kalau duduk dalam hutan dengan air. Tapi tadi masa on the way balik, nak balik ke pondok tadi, nampak tapir. Gila, ada tapir, ada ekor, ada ibu dengan anak dia. Jadi ni lepak dulu dekat pondok ni. Malam ni lah pula. Malam ni kita pergi tengok jaring. Okay kan, sekarang pukul 9.06 minit. Wah, terang lah lapu. Bak petang tadi tengok kita punya jaring tak ada.
Malang ni tak masak lagi. Jadi ni ya, kita tengok pula jaring kita ni. Kerja gila ni, Kerja gila. Malam-malam kita nak cakap. Mata-mata nak cari nak buat lauk malam ni. Tak makan ni. Tak makan belakang ni, 3-3 orang ni. Salah ya awak tak ada ikan pula. Makan Maggi lah, Maggi ada. Oh, Maggi ada backup. Tapi nasi dengan budak jadi ni. Agak dah tu. Ikan lampang. Ada warai. Ada. Ada lauk kita malam ni. Ada lah. Oh. Buk. Ah, ikan Oh. lampang. Omang barang tu. Parah tu, beg ni. Daripada dalam tu beg keluar. Tak tahu. Ikan lapar goreng kita malam ni. Halo. Waduh. Eko. Eko tak kira mana kita boleh makan eko sorang apa dah. Nampak macam ada pergerakan. Eko ni keluar pula. Oh my god, look at this. Boleh makan ikan lapang mana ni eh. Tu ekor dah. Pak Alih pula ekor gimana? Aku je lagi. Apa kau ikan apa buka ni? 2 ekor. Alu. Asal juga. Ada pergerakan. Ada pergerakan. Nampak macam ada terlebih. Gana ni. Setting mana ni? Oh. Baung. Nak rekod kan nak sengak je. Tak apa akan lipan ni. Kau baca. Ni mana aja. Percaya demo. Ada. Oh, Keli. Waduh keli. Main bega gini. Ini apa dah ni? Selak. Okay guys, kita sampai dah dekat pondok. Ada lah lauk kita malam ni. Kita ada berapa dah ni? Ikan lapang 2 ekor. Keli seekor. Baung seekor. Mana? Tu kata kita tak using kalau ada diamond ni. Lauk kita tak using. Boleh aja siang kita jam malam. Ilu ya lagi. Kejap nak masak pula ni. Biduk lagi nak siang kan ni. Siang tu je. Siang kayak. Macam gini deng saya kita. Baik kita tak payah dah duduk dapur. Aduh. Nak tengok dulu tak dulu. Bijak dapur je. Nasi masak dah. Panas kan? Buat debeng gitu. Nasinya udah matang teman-teman. Tu buat tengok apa video aku Indo. Oh, dah keli dah. Goreng ke? Baiklah. Biasa dah Malaysia ikan. Tak bang. Nampak lagi kau masak. Masak dah. Lapang ni masak dia. Kita biar tengok ni. Bergari. Oh, ni dia waktu yang kita duk tunggu-tunggu nasi panas-panas. Ni je enak sebenarnya. Ikan goreng. Kalau rumah memang berasa macam dak tapi kalau duduk dalam lautan gen ni. Nasi ikan goreng. Bodi.
Nak jadi sama dia. Oh, tu hak jadi kena duduk tengah dia tu. Ipuk makan belakang. Bismillah. Tinggi. Tengok. Sekarang ni aku baru je balik dari toilet. Buang sepatu, lepas tu lepas makan tadi ni pun siap tukar kain lekat, baju lain tu semua, tidur lah sekarang ni. Ni pun pukul 11 lebih tau. Kita ada benda lah. Ni pun hujan renyah-renyah sekarang ni. Mudah hidup malam ni. Jadi kita jumpa esok dulu. Okay, tengok esok kita akan pergi balik lah dekat tahan jaring kat dia tu. Kita tengok hasil untuk esok pagi pula lagu mana. Baik, tidur dulu lah kau. Pagi oh labak hujan pagi ni. Malah rasa nak berkerok. Tapi ni tengok kita nak pergi dekat ni lah, jaring. Kita tengok jaring dah labuk penuh. Hai. Oh, pagi-pagi main mandi hujan dah. No, hai. So, kita tengok jaring lagi. Hak cerah pula jadi laut tengah hari kita lagi. Ujuk lah. Ipah naik dah hai. Malam patut nyenyak tidur malam. Rupanya hujan tak berhenti. Ada buk no. Hai. Hai, naik pula. Oh, ada lidah dalam buk. Dia naik ke tepi tu. Pegang ni. Ya. Yang keting lain dah apa tak aku masuk celah luar. Ha? Oh, dah jauh. Bau tu main mati. Ada barang apa geruk-geruk. Ada barang. Ada jabang. Tu bertepek tu. Jaring yang pertama ya. Salam pam. Gekot dah starting. Gekot dah starting di sini ya. Cukup dulu. Tidak macam anda. Nak main apa? Mana ni? Ayu lagi ni hidup. Kalau apa bolak saya tahu. Beko. Tu, tahu. Dah mau buat apa kalau bola? Dia mau pelajar, mau pelajar.
Nanti orang tak buka tu. Bola kat mana? Bagus orang rasa sikit. Oh, satu lagi bang. Telak. Sejuk ah. Sejuk anak ni. Banyak pula. Oh, ada lagi. Apa? Bawa kau. Tu bang tu. Balawi. Balawi. Bawa lagi. Kuning ni, bang kuning. Okay geng, dekat pondok tu. Alah, aku selang aku masak air. Nampak ya kang? Sekarang ni, siapa dekat pondok tu, hasil kita tengok jaring tadi, bau ada 7 ekor, lampam ada 6 ekor, ikan haruan seekor ada. Itu katanya si Ayi ni, dia kata tengah hari sekejap lagi nak buat baung poyok. Lepas tu goreng ikan lapang. Sekejap lagi lah aku kasih ikan ni. Lepas tu masuk, tapi dia nak sambung tu. Sekejap lagi, apa tu, dia nak sambung projek pondok dia ya. Jadi sambil-sambil tu sempat aku siap ikan apa semua. Tapi sejuk ni. Lagi relax lagi atas pondok. Lagi duduk relax. Sejuk sahabat. Hujan-hujan dia tak nokang dah. Orang sejuk je duduk nokang. Tak lewat lepas pondok pun boleh tolong sikit-sikit. Tak apa dah. Ayi ada tunjuk sikit ni. Sikit apa? Si Aika pakai golok tu. Dia tinggal seekor lagi. Kereta nak terawak. Ada. Ini ada. Dah takut bawah kan aku lah. Seekor. Allah. Seekor lagi apa? Ya. Allah. Allah.
sangat cek video tu. Bene, steady tengok sekali buang ni. Okey, ikan siang tadi dah ni baung 4 ekor ni kali baung 4 ekor. Lapar pun 4 ekor. Ni kita nak goreng. Lepas tu ikan apa ni? Baung masuk koyok. Bak masuk kita tak bisa, kita serah dekat chef lagi. Dia duduk sibuk lagi, duduk tengok apa? Duduk maku pondok dia lagi. Air kabel lesong tak wawak. Tapi benda tu bukan masalah besar bagi dia. Lesong dalam plastik. Boleh je ha. Ingredient ke apa? Koyok baung koyok. Masuk koyok dulu. Koyak. Pakai dua ya. Kalau sedap. Dua. Barang. Senang kau. Nak mening-mening ke apa? Ya. Kalau banyak ikan ada kurang. Nak cari mana baung koyok gini tak tahu. Kedai lain tak ada lagi ni. Bodoh pula kelapa goreng orang panggil ni apa? Kombinasi sempurna. Tu sedap mana. Wah, lauk banyak. Makan yang bodoh. Bodoh lah. Dah bodoh sekali. Bismillah.
Okay, sekarang pukul 6 lebih dah. Tadi lepas makan nasi duduk rehat-rehat hari. Siap lelak kan. Lepas tu ni pergi tengok buka pula lah. Pergi kat jari ni. Tengok balik petang pula. Hasil banyak mana. Jadi tempat ngopo siapa di sini? Tempat ngopo siapa? Pak yang pertama. Oh. Gelak gambar nak kena ikan lagi ni. Ada ekor. Kosong lapang ni. Kasar lapak. Kasar lapak. Nampak wah halik ni tu. Tengok habis. Ketar sangat kita hei. Sejuk. Wak kerah tak akan hujan lagi ni. Ya tak apa. Aku yang terlambat. Ada bau. Ada pelepoh, ada bau. So. Mana kepala buka ni? Tak jumpa kepala je. Oh tu tak. Ikan mai kat pelepoh. Apa yang ada ni? Tak kenal. Sudah kita ngerti. Sekarang ni dekat pondok dah aku dah tahan sejuk. Aku dah pakai baju hujan dia masa pergi tengok buka. Wela. Betul lah. Hasil buka petang tadi baung 4 ekor. 84 ekor juga. Ya sekarang pukul 11.30. Kalau nak kira nak tidur dah penat tapi gitu lah. Alih dia buat salang. Nak makan Maggi tak? Ya. Makan Maggi tak makan Maggi. Elok leh. Hujan-hujan nak makan saja. Jadi lapar lah. Ngakai pelekak. Hai. Pukul 12 suku. Air dengan Alih terpaksa keluar sekejap dekat mana? Dekat tempat parking kereta tu. Pasal kalau kau perasan tengok bot ni makin tinggi kan. Air sungai ni dia naik tau. Kalau kau ingat hari pertama mari sini ni bot duduk bawah gitu.
Tapi ni, gila. Laju air naik. Air risau kereta dia kat kereta dia parking tu. Dia letak kat tempat rendah takut dekat area dia parking kereta tu air naik. Jadi dia nak pergi alih dulu kereta dia. Pagi kan. Hari ni dah hari 3. Hari 3. Ini hari 3 lah ni hari ni. Pagi ni tengok air besar air. Ingat aku masa mula-mula siapa tu buk duduk bawah ni. Hari ni sama dengan level tiang dah air. Itu parking buk bawah ni. Ni duduk sini hari ni. Aktiviti pagi ni macam biasa kita pergi tengok pukak tu. Tengok jaring kita lagu mana hasil pagi ni. Lepas tu rasanya Haji nak sambung tu projek pondok dia. Petang tu barulah kita balik lah. Kita tengok pukak tu. Kita tengok besar dah besar. Rasa hari pertama kita letak bapak tinggi pukak ni. Tengok hari ni sama parah dengan air. Complete set pun lek sapah tu tengok. Bapak pelepah sapah tu. Pelepah sawit duduk dalam tu. Dia pun cubuk. Coba pelepah dulu. Jaring yang pertama penuh dengan pelepah sawit. Ikan ada api tu. Tu dia. Dia nak sedap kita buang kok ni kat hari bau. Pegang tu ambil daging. Dia buka ni lapor tak ada ikan tak ada. Pilu dia kat buka pagi ni. Kita tengok banyak memang apa kata. Banyak sapah lah, jadi hasil tak berapa nak padu sangat dapat. Tu je tadi apa baung 2 ekor. Lapang 2 ekor. Bila tengok buk betul-betul duduk tepi pondok gini, rasa macam feeling duduk kat kampung apa? Kampung nelayan sungai. Bejo. Pandai cari tempat dia gini ni. Memang orang kata apa? Buk ngam-ngam parking tepi pondok. Lepas tu Kita nak tutup itu dah ni. nak tutup itu. Lepas tu tengok dalam buk barang duduk dalam buk belakang dah. Mana kata tadi? Hujang. Mana kata tadi? Sampai sini je lah video aku, pengalaman aku mari dekat pondok air ni. Sepanjang 3 hari duduk sini, ambil pengalaman duduk kat pondok memang lah. Sebab dalam pondok memang dia buat cukup lekat. Tempat letak barang, tempat nak masuk. Lepas tu ikut pula dia orang tahan jaring. Boleh lah rasa makan ikan goreng lampam dengan benda apa dah leh? Baung tempoyak. Memang gila lah 3 hari pengalaman duduk sini. Satu lagi aku nak ucapkan terima kasih sangat dekat Ayi sebab sudi jemput aku dekat pondok dia. Pondok dia ni kalau aku rasa semua orang tahu dah. Dari awal dia dengan Alif duk buat pondok ni lah. Dari A sampailah ke Z. Okay, so sampai sini je lah cerita aku 3 hari 2 malam duduk dekat pondok Ayi. Okay, pada yang dah tengok video ni sampai habis, bolehlah korang subscribe tanda support aku. Terima kasih sangat yang dah subscribe. Tadi gitulah. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.